Wow, meletup. Oh, sedapnya. Tadi rempah-rempah dia meresap tu. Meresap. Tonyoh. Kita tonyoh ni. Pulet. Kalau sebut kan, saya jadi makna lah. Pulet. Okey, kita dah masak dah. Kita angkat dah satu-satu. Kejap ni. Kita tak sampai berapa minit kita cari ni habis lah. Piranha dah menunggu depan tu. Yang piranha. Yang kecil ada, yang besar ada. Okey. Kita nak panaskan rempah. Kalau masuk kalau rempah dia, kalau masuk dia jadi susah, jadi basah, jadi ulai pula. Jadi kita buat macam ni. Kita masuk mentega dah banyak dah. Mentega dah masuk banyak dah. Kita legak sikit, kita tutup dah. Minit. Kalau nak pakai letak tepung jagung. Sebelah ni kita masak tom yum semalam ni. Aku rasa Allah, angin kuat lah. Okey. Stop lah. Kuah ni nak asin. Kuah ni kita asin lah. Mana boleh. Kita masuk ke pulit. Okey, kita masuk dalam ni lah. Ada lubang kat situ. Itulah pan yang bagus. Pan macam ni dia bagus sikit. Senang. Dia rempah ni kita masak kediang, jadi tak hangit lah. Special lah. Nak best lagi, tambah banyak mentega sikit lagi best. Okey, kita kaya. Memang marvelous. Okey lah, kita saja. Tengok. Ni kalau hidang daun salad ke apa lawak, tak payah hidang, kita makan je lah. Ini well done. Tak sikit. Makan nasi. Beras. Basmati. Makan je lah hari ni, celebrate dengan family. Okey lah.